Ada pemain yang hebat, ada pemain yang berbakat, tapi ada juga pemain yang bila kita sebut nama dia, automatik kita tersenyum dan teringat satu era bola sepak yang penuh emosi dan juga drama. Adriano adalah salah seorang daripada kategori tersebut. Kalau sebut nama Adriano, kita tak bercakap tentang seorang pemain biasa, kita sedang bercakap tentang seorang legenda yang pernah berada di puncak arena bola sepak. Nama penuh beliau ialah Adriano Lete Ribeiro, tapi dunia bola sepak mengenalinya dengan satu gelaran yang sangat-sangat berat dan cukup popular, iaitu The Emperor. Dan percayalah, gelaran itu sememangnya kena dengan diri pemain tersebut. Gelaran ini bukan sekadar nama glamour, ia simbol kekuatan, dominasi dan juga aura yang memerintah padang ketika beraksi. Adriano memulakan karirnya di Brazil bermain bersama Flamengo. Bayangkan, dari padang kecil di Rio de Janeiro, seorang budak dengan satu yang mempunyai impian yang sangat besar membawa bakatnya ke tahap profesional. Dari Brazil ke Eropah, langkah demi langkah dia menonjolkan diri sehingga akhirnya menyala bersama dengan pasukan gegasi Serie A, iaitu Inter Milan. San Siro dia digelar The Emperor dan tak ada yang lebih sesuai daripada itu. Badannya yang sangat sasar dan suka dijatuhkan oleh pihak lawan. Teknik dia sangat cantik dan rebatan kaki kiri yang menjadi trademark beliau. Penjaga gol lawan bila bola dia main senyum je lah. Gila hampa nak tahan bola rebatan yang kuat yang Adriano ni ada. Dan pada zaman kemuncaknya, Adriano antara penyerang paling digeruni di dunia. Fizikalnya memang suka diatasi, penyudahnya tajam dan aura dia di atas padang dan sangat-sangat luar biasa. Bersama Inter, dia menjulang beberapa gelaran Serie A, menjadi simbol kekuatan pasukan dan menjadi inspirasi untuk generasi baru pemain ketika itu. Bersama Brazil pula, dia bukan saja viral tetapi ikon di pentas antarabangsa, menyumbang kepada kejayaan negara dalam kejohanan besar. Selain Inter, dia juga pernah menyerung jersey AS Roma, Parma, Fiorentina, Corinthians sebelum dia menamatkan karirnya pada tahun 2016 bersama pasukan Miami United FC. Di setiap pasukan, Adriano ni dia tetap meninggalkan satu kesan tersendiri di dalam setiap pasukan yang beliau sertai, iaitu gabungan kekuatan fizikal, kreativiti dalam serangan dan aura luar biasa yang memukau peminat-peminat yang datang hadir menonton aksi permainan beliau. Bayangkan, hampa semua duk tengok dia duk attack, dan setiap sentuhan bola dia ada satu tarikan sendiri. Setiap gol ada cerita beliau. Dan namun selepas perjalanan hidupnya tidak mudah dan kecewa selepas dia melalui fasa kehilangan ayah tercinta, Adriano melalui satu fasa yang sangat sukar yang menjejaskan prestasi beliau, dan banyak peminat-peminat bola sepak merasakan dia tidak sempat mencapai sepenuhnya potensi luar biasa yang dimiliki oleh beliau. Kadang-kadang kita nampak bintang bersinar terang, tapi kehidupan di luar pada turut mempengaruhi sinarnya. Walaupun begitu, nama Adriano tetap terpahat dalam sejarah bola sepak. Mungkin dia tidak mempunyai karier panjang di puncak Eropah, tapi impaknya sangat-sangat hebat. Dan ketika berada di tahap terbaik beliau, dia benar-benar memerintah padang ketika beraksi dengan aura yang jarang dimiliki oleh pemain lain. Pemain lawan memang respect dekat dia, dan peminat pastinya tidak boleh melupakan setiap gerakan dan juga aksi-aksi rebatan padu daripada beliau. Dan apa yang saya nak kata, itulah Adriano, bukan sekadar pemain tetapi beliau adalah legenda bola sepak yang kisahnya akan terus dikenang. Kisahnya penuh drama, inspirasi dan kuasa yang membuatkan setiap peminat bola sepak jatuh cinta dengan cara permainan beliau. Kalaulah hampa tengok Adriano dan dia masih lagi beraksi ketika ini, pastinya generasi sekarang pastinya akan jatuh cinta dengan aksi beliau. Kalau hampa suka kisah-kisah legenda macam ni, hampa jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Hampa tinggalkan komen di bawah siapa legend seterusnya yang hampa nak saya kongsikan. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.